Kesedihan bekas tentera bersara pada umur 40-an. Tuan-puan, ada satu cerita yang sampai sekarang akak tak boleh lupa. Kisah seorang kenalan bekas tentera yang bersara awal yang buat akak rasa sebab. Katanya hari pertama bersara, dia bangun pagi dan rasa hidup sunyi. Tak ada disiplin, tak ada kawan sepasukan, tak ada tugas. Yang tinggal cuma realiti baru. Pendapatan jadi separuh. Bukan sebab dia malas, tapi sebab sistem memang begitu. Pencen tetap ada, tapi cukup-cukup makan. Bila hidup di bandar, dia terpaksa mengaku tak mampu lagi. Akhirnya dia balik kampung. Di sana ada kebun getah peninggalan arwah ayah. Dialah harapan terakhir untuk sara keluarga. Tapi cuaca tak menentu. Kadang hujan seminggu. Kadang panas, pokok pun tak bagi hasil. Harga getah pula murah. Dapat 30 sehari pun dia rasa bersyukur. Yang paling sebab bila dia cakap, anak masih sekolah. Saya cuba kuat kak, tapi kadang-kadang saya buntu. Tuan-puan, tentera yang berkorban masa kesihatan dan keselamatan negara akhirnya terpaksa berjuang sekali lagi, kali ini untuk hidup. Pengajaran paling besar, tentera yang bersara awal tak boleh tunggu umur 40 baru nak fikir pendapatan kedua. Kalau tunggu, semuanya sudah terlambat. Public gold boleh jadi jalan keluar. Bukan skim cepat kaya, tapi pendapatan yang tumbuh perlahan-lahan. Kalau tuan-puan mula semasa masih dalam perkhidmatan, bila tiba masa bersara, pendapatan dealer public gold boleh jadi penyelamat keluarga, malah ada yang pendapatan lebih besar daripada gaji askar sendiri. Tuan-puan, jangan tunggu keadaan memaksa, rancang sekarang, mula sekarang sebab keluarga tuan-puan layak hidup lebih tenang. Kalau tuan-puan nak mula, WhatsApp akak sekarang, akak bantu yang terbaik biar hari bersara nanti tuan-puan tersenyum bukan menangis.